dalam live, ramai orang dia ingat, kenapa saya nak kena bayar RM45 untuk bayar pada dia? Sebenarnya apa yang tuan-tuan bayar pada Sifu, pertamanya adalah apa yang tuan-tuan akan dapat selepas ni. Dari segi template, macam mana nak buat dan sebagainya. Yang kedua, satu benda yang shortcut. Shortcut maksudnya, tak perlu buat kesilapan. Faham? Sebab kadang-kadang ada orang mega yang goreng tepi jalan. Saya bagi contoh. Ini semua dah bantu ramai. Kalau ayam goreng tepi jalan, dia pergi kat Mara, dia kata saya nak buat pinjaman, saya nak minta RM10,000, saya niaga tepi jalan. Mara tak akan bagi. Sebab dia tak ada premis. So macam mana dia nak dapat? Okay, macam mana dia nak dapat? So di situlah yang bila dia join kelas macam ni, Sifu akan dedahkan rahsia. Okay, katalah tuan-tuan ni, kita berkongsi ilmu daripada bermula daripada RM10,000 yang kecil sampailah kepada RM250,000 ataupun RM500,000 sebenarnya. Kita mulakan dengan RM10,000 daripada perniagaan kecil. Perniagaan kecil katakanlah kita meniaga nasi lemak tepi jalan. Saya bagi contoh, saya bagi contoh. So, kita nak pergi kepada Mara, kita nak buat pinjaman. Okay, kita tak ada kedai, kita buat dari rumah, pergi tepi jalan, buka payung, jual. Okay. Kalau by right, undang-undang, kita tak layak dapat. Memang tak boleh dapat. So, macam mana nak dapat? Cara nak dapat, yang pertama, kalau ada siapa-siapa yang dah Sifu cakap ni dia orangnya, take note Yang pertama, apa yang kena buat ialah jangan buat produk nasi lemak. Okey, maksudnya kalau pergi kepada Mara, jangan cakap saya jual nasi lemak. Jual, cakap saya buat paste sambal nasi lemak. Itu rahsia dia. Faham tak? Paste ni kita tiap hari pun kita blender bawang, blender cili kering, bagai betul. Sifu tak pandai masak contoh. Jadi kita kata dekat Mara saya, dia buat daripada rumah, saya hasilkan paste masakan paste sambal bilis, paste sambal sotong. Faham? Okey. Kemudian itu langkah pertama. Produk arrangement ataupun produk setup. Yang kedua, dapatkan sijil daripada KKM Fosim. Sijil home base Fosim. Okey, KKM. Okey, bila kita ada dua ni, kita pergi ke Mara, kita jangan cakap saya meniaga nasi lemak tepi jalan. Okey, saya nak menghasilkan paste masakan, paste sambal bilis, paste sambal sotong, orang nak makan dia masuk je dalam kuali, masukkan ikan bilis ke, masukkan sotong, masukkan udang, dapat sambal. Sambal lah kan, macam sambal masak merah macam itulah, sambal lah. Faham Nanti dia Mara akan tanya, habis tu macam mana cik pasarkan? Oh, saya ada gerai nasi lemak. Faham tak pada masa tu? Okey, saya ada gerai nasi lemak. Saya jual nasi lemak, saya jual paste, letak je kat depan tu. Okey. Selalunya dengan cara tu, Mara akan nampak kita ni bukan penjual nasi lemak. Faham tak kat sini? Kita dah menjadi pengeluar paste masakan daripada rumah. Nampak tak beza dua? Padahal orang yang sama. Orang yang jual nasi lemak tepi jalan tu orang yang sama. Tapi bila kita buat macam ni, kita dah menjadi orang yang berbeza. Betul tak? Tadi kita jual nasi lemak ya. Ini kita nak hasilkan paste. Kita boleh je bagi tahu dalam rancangan perniagaan kita nanti, kita nak jual dekat TikTok Shop, kita nak jual dekat Shopee, pasal benda tu dia tak perlu politot. Benda-benda RTC ataupun ready to cook ni, paste ni dia boleh je kita panaskan, masakkan, sejukkan, masuk dalam aluminium foil, dia dah sejuk, lepas tu kita seal, lepas tu kita steamkan 10 minit, dia boleh tahan 2 tahun. Setahun. Kan? Sebab dia bukannya ready to eat RTE susah sikit. RTE kita kena retort sebab kalau orang makan masakan kita, tiba-tiba sakit perut, jawab kita.